Ekosistem Apple dah mula tercabar sebab kita dah dikenalkan dengan Honor All Scenario. Ekosistem lengkap dan lagi affordable sebab diorang dah fokus pada AI device ekosistem. Kali ni aku nak tunjuk 5 device yang ada dah kat Malaysia. Aku akan cerita satu-satu. First, Honor Watch 5. Berguna bila pergi gym rekod aktiviti aku. Bateri tahan 15 hari dan ada one click health check. Senang kerja, tinggal sekali tekan je untuk check semua benda. Terima noti terus dari phone tanpa perlu tengok phone. Aku guna leather strap ni memang selesa, tak irritating langsung, even berpeluh. Harga start RM599 dengan 3 pilihan warna. Semua device Honor memang senang nak bawa ke mana-mana sebab semua ringan je. Macam Honor Magic Book X14. Berat tak sampai 1.5 kg, pegang satu tangan pun tak ada masalah. Bateri tahan lama, harga RM2499 guna Intel i5 13 processor. Kamera cukup clear untuk online meeting. Dengan Honor Connect, aku boleh multi-screen collect phone Honor dekat laptop. Kontrol 2 screen serentak. Boleh pindahkan file terus dari phone ke laptop, drag and drop je. Ada call masuk, biar je phone tu jawab guna laptop je. Senang. Lagi senang guna Honor Earbuds Open. Ni yang pertama tau. Kan dah satu ekosistem. Stylish dan selesa. Connect dengan Magic 7 Pro untuk open features AI translation. Actually berguna bila pergi overseas. Kita faham orang asing cakap apa, tak mudah dibodoh-bodohi. Terus translate je di buds. Harga RM699. Dah settle semua kerja, tengah relax. Layan kopi sambil layan movie. Aku suka tablet macam Honor Pad V9. Looks dia premium. Boleh sambung dengan phone juga. Ada keyboard dan stylus pen. Tapi ada pilihan lagi affordable iaitu Honor Pad X9A. Bawah RM1,000 je, saiz 11.5 inch dengan 2.5K display. Buatkan dia diiktiraf Ultimate Drama Companion by Ikiyi. Ikiyi sebut dia. Ikiyi? Layan betul skrin besar macam ni. Enjoy movie di luar ataupun di rumah. Okey, soalan. Perlu ke semua device kena flagship untuk dapat features ni? Nope, tak perlu. Sebab hampir semua model ada Honor Connect dan juga Magic Ring. Untuk korang interconnected semua device ni dalam satu ekosistem. Komplit dah, tak payah fikir apa. Aku rasa setengah harga juga daripada Apple Ecosystem yang jauh lagi mahal. Betul tak? So, apa pendapat korang? Ada buds, ada tablet, ada handphone, ada laptop dan juga ada jam. Menarik tak ekosistem daripada Honor All Scenario ni? Komen di bawah. Wow, hebat sekali!